Apakah peluang Malaysia dan Filipina? Jom kita kupas. Pertembungan malam esok akan menjawab persoalan siapakah di antara Malaysia dan Filipina bakal berpeluang melayakkan diri ke peringkat separuh akhir kejohanan ASEAN Hyundai Cup 2026. Peluang kedua-dua pasukan masih bergantung kepada kedudukan semasa kumpulan B sebelum perlawanan terakhir. Malaysia akan menentang Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B. Secara umum, Malaysia mempunyai kelebihan jika berjaya menang ke atas Filipina kerana 3 mata sudah cukup untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Bagaimanapun, semuanya bergantung kepada keputusan perlawanan lain yang melibatkan pasukan Thailand menentang Myanmar juga di dalam kumpulan B. Jika dihitung dari segi matematik, Filipina juga masih berpeluang jika menang ke atas Malaysia malam esok. Tetapi, masih harus menunggu keputusan perlawanan di antara Thailand dan Myanmar. Di atas kertas, Malaysia mempunyai sedikit kelebihan berdasarkan pengalaman dan prestasi di rantau ini. Tetapi, Filipina telah menunjukkan peningkatan sejak beberapa edisi kebelakangan ini dan mampu mencipta kejutan. Berdasarkan kedudukan selepas 3 perlawanan, situasi di dalam kumpulan B hanya Laos sahaja yang sudah tersingkir, manakala Thailand sudah dipastikan layak ke separuh akhir. Thailand ketika ini telah mengumpul 9 mata hasil dari 3 kemenangan. Seandainya Malaysia menang ketika menentang Filipina, maka Malaysia akan layak ke separuh akhir tanpa perlu berharap atau mengira keputusan perlawanan lain. Begitu juga sekiranya Malaysia seri dengan Filipina malam esok, maka Malaysia memperolehi 7 mata dan secara automatik layak ke separuh akhir. Bagaimanapun, sekiranya Filipina berjaya mengalahkan Malaysia malam esok, maka Filipina akan memperolehi jumlah keseluruhan 6 mata dan sama jumlah mata dengan Malaysia. Begitu juga jika Myanmar menewaskan Thailand atau kita anggap Thailand memberi jalan kemenangan kepada Myanmar, maka Myanmar juga mempunyai 6 mata dan ketiga-tiga pasukan ini bakal ditentukan oleh sistem pemisah kemenangan head to head. Senario kelakar Filipina, mereka mesti dan wajib menang ke atas Malaysia malam esok untuk berpeluang ke separuh akhir. Hanya kemenangan sahaja yang mampu membawa Filipina ke separuh akhir kerana dengan mengalahkan Malaysia, Filipina mendapat 6 mata. Tetapi harus diingat, mereka juga terpaksa menanti keputusan perlawanan yang melibatkan Thailand dan Myanmar. Hanya jika Thailand menang ke atas Myanmar dan Filipina mengalahkan Malaysia, maka
Filipina akan ke separuh akhir. Jika dilihat dari senario ini, peluang untuk ke separuh akhir sebenarnya berpihak kepada pasukan Malaysia. Skuad 24 pemain rasmi di Philippine Men's National Football Team bagi kejohanan Asian Hyundai Cup 2026 dikendalikan oleh Ketua Jurulatih Charles Quadrat Request dengan purata usia pemain mereka adalah di bawah 25 tahun. Manakala bagi pasukan Harimau Melaya, mereka membawa gabungan mantap antara pemain senior berpengalaman dan pemain muda bertenaga, meletakkan skuad bimbingan Tan Cheng Ho di tangga ke-7 sebagai antara pasukan yang mempunyai purata umur seimbang di Asia Tenggara. Pemain paling senior diketuai oleh penyerang naturalisasi Paulo Joshua yang berusia 37 tahun. Pemain paling muda diwakili oleh pertahanan Faris Dennis Asrul yang baru saja berusia 20 tahun. Oleh itu, pertemuan pada malam esok bakal mempertemukan pemain muda Filipina dengan pemain berpengalaman dari Malaysia. Kesimpulannya, peluang masih lebih memihak kepada Malaysia kerana hanya memerlukan seri untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Filipina pula berada dalam situasi lebih sukar kerana perlu memburu kemenangan dan berharap keputusan satu lagi perlawanan membantu mereka. Adakah anda rasa Filipina mampu melayakkan diri ke separuh akhir? Tuliskan komen anda di bawah.